Terima kasih Encik Safi sebab datang ke sesi pada hari ini. Jadi saya nak tanyalah pengalaman dan isu apa yang membuatkan Encik Safi datang ke sesi hari ini untuk meluahkan masalah yang Encik Safi hadap. Bukan masalah juga, even kalau isu apa-apa yang Encik Safi hadap boleh beritahu pada hari ini. Okey, baiklah. Saya nak menceritakan pengalaman lama saya lah, kisah silam saya. Okey, isu saya adalah saya pernah putus cinta. Jadi saya rasa trauma dengan perempuan sekarang ni sebab dia cerita dia macam ni. Saya ada seorang minat seorang perempuan ni, tapi perempuan ni dia terlalu high maintenance kat saya. Sebab saya dulu saya tak handsome, lepas tu saya tak aktif. Saya memang budak buku lah senang cerita. Jadi waktu tu saya minat je dengan dia ni. Saya tak ada nak try pun. Waktu tu saya fikir macam mungkin saya kena upgrade diri saya dulu baru boleh try dia. Tapi waktu tu saya tak fikir nak bercinta sangat. Saya hanya minat macam crush macam tu. Jadi saya fikir boleh kot jadikan penyemangat setiap kali saya nak pergi ke kelas, saya nak pergi ke pergi sekolah. Jadi at least saya adalah reason lain, saya asyik belajar je. Lepas tu nak jadikan cerita, saya pun lama-lama biasalah ada perasaan tu macam membuak-buak. Jadi saya rasa macam tak boleh lah kalau macam crush je. Memang suka selalu tengok dia. Kadang-kadang kalau macam pergi sekolah tu mesti sebab nak jumpa dia je. Macam tu. Kalau macam dia tak ada satu hari tu macam bosannya, rasa macam nak balik je. Macam tu lah, ada macam pergi sekolah untuk dia je. Jadi kira macam tak seronok lah macam tu. Kalau macam setakat perasaan je kan, kita macam bermain di fikiran sendiri je, macam rasa syok sendiri lah macam tu. Jadi saya macam tak nak lah dibuaikan mimpi sendiri saja. Saya waktu tu mulalah ada satu ketika tu saya mula bersenam, saya mula bersosial sikit-sikit walaupun saya seorang introvert. Saya punya tahap introvert tu macam kalau macam ada orang dalam kelas, saya kat hujung, kat pojokan macam tu kan, saya senyap. Kalau orang tegur saya pun saya tunduk je, jangan depan orang tunduk. Saya macam tak boleh, saya tak suka sangat bersosial. Sebab tak tahulah, saya perasan saya malu nak tegur orang, malu nak bercakap dengan orang. Sebab saya rasa macam diri saya terlalu rendah macam tu kan. Jadi saya fikir ada orang, tak apalah, biarlah dia kan, macam tu. Jadi tak boleh lah bagi saya. Kalau nak kejar saya punya crush ni, tak boleh nak diam diri kat satu tempat je. Tak boleh nak macam tak berkembang. Sebab saya punya crush ni terlalu high maintenance. Saya macam kenapa boleh pindah, mungkin sebab dia terlalu atraktif kan, dia macam bersifat terbalik dengan saya. Jadi saya terasa macam sparkling tu, dia spark rasa cinta kan. Wawan biasalah, dia orang kata muda-muda, feeling spark nak bercinta tu tinggi. Jadi waktu tu lah saya mula bersosial. Saya mula sikit-sikit lah. Saya kali pergi keluar rumah. Sebab saya biasa introvert kan, saya memang jarang sangat keluar rumah. Jadi saya susun, saya cubalah buat jadual saya keluar rumah sikit-sikit, bersosial. Sebab ini target saya nak dapatkan dia je. Jadi saya keluarlah, berjalan sikit-sikit, tegur orang, tegur jiran. Lepas tu dah tahap ke tahap, pas keluar rumah pergi ke sekolah pula. Sekolah saya tegurlah meja sebelah, borak-borak sikit-sikit je. Saya tak boleh banyak, saya macam tak tahulah kenapa, tapi rasa macam tu lah. Jadi saya tegur sikit-sikit, sampaikan satu masa saya dah macam kalau macam jumpa orangnya boleh bercakap, boleh bersembang, borak macam biasalah, macam tu. Lepas tu itu daripada segi saya punya sosial.
Lepas tu saya mula aktif pula dah sukan. Bila saya dah pandai bersosial, saya macam tanya korang buat apa petang-petang, macam tu kan. Jadi macam mula, walaupun saya macam tak berapa mahir sangat sukan ni, ialah sebelum ni hobi saya baca buku. Sebagai ulat buku yang maju, saya baca buku. Satu hari saya boleh habiskan 10 buku, macam tu. Jadi sekarang ni saya nak kurangkan sikit. Saya mula bersukan, bercegaskan diri lah. Awal-awal tu memang agak susah sikit lah kan. Awal-awal saya start berjogging dulu, jogging seorang-seorang kat taman. Apa orang kata, bina fizikal dululah. Bina fizikal, stamina kena ada. Yelah, kita kalau nak bersukan takkan nak main 1-2 minit je, macam tu. Jadi saya sikit-sikit saya belajar tentang, adalah certain sukan je, saya tak semualah. Sebab kalau macam banyak sangat sukan, pisang juga. Sebab yelah, daripada ulat buku nak jadi atlet tak juga. Jadi saya nak tahu cara main, cara kita bersantai lah. Saya sikit-sikit apa saya sukan. Saya main first, saya main saya main badminton. Saya main lah dulu dengan jiran sikit-sikit. Kadang jiran tadi saya main dengan dinding, main pukul-pukul je. Saya macam training sikit lah, macam tu. Jadi macam agak sukar jugalah awal-awal. Memang apa orang kata, saya fikir macam benda tu agak mustahil lah. Tapi bila kita dah ada perasaan, dah ada goal, kita ada tujuan tu, memang nampak macam boleh kena cuba. Saya macam boleh dicuba, macam tu. Jadi saya fikir walaupun tak like a pro, tapi asal ada, macam tu. Jadi awal-awal tu memang rasa susah. Saya rasa macam nak mengalah. Tapi macam ni, kalau macam tak berubah, waktu saya macam nak try crush saya ni kan, macam tu. Dia sebab nak try crush je, tu yang saya berusaha lebih, macam tu. Jadi lepas tu saya dah mula bersukan, tapi badminton je lah. Sebab sukan lain saya macam tak boleh lagi. Macam kalau nak lebih-lebih kan, pisang kat saya, macam tu kan. Jadi saya dah mula ada pengalaman, semua skill kan. Dah rasa macam saya rasa confident sikit lah nak try. Lepas tu waktu tu dah berapa bulan dah berlalu, dah nak akhir tahun dah. Dan hujung-hujung tahun tu, sebab saya fikir perubahan ni nak buat susah juga. Perjalanan jauh saya tempuh kan, semata-mata nak kelas saya je. Lepas tu ada sampai setelah berbulan-bulan saya punya training, ada satu kali tu saya akhirnya bercakap dengan kelas saya. Lepas tu bila saya bercakap tu, mungkin saya tak tahulah, saya terlalu terburu-buru. Mungkin saya terus meluahkan perasaan saya. Tapi biasalah bila kita macam ialah first time kan, lepas tu terus saya ditolak. Saya rasa kecewa lah. Saya macam, padahal saya dah berubah banyak dah. Berubah 180 darjah dah saya berubah. Tapi kenapa kena tolak? Dia rasa macam, wish, perempuan ni bukan setakat saya waktu tu saya fikir lah, perempuan ni bukan setakat high maintenance dia punya, dia memilih rupa dia ni. Saya macam-macam fikir waktu tu. Perempuan macam tak boleh. Jadi sekarang ni saya rasa macam saya takut nak bercinta. Saya takut nak ada kang perempuan pun takut. Saya macam perempuan ni banyak judge. Sebab saya waktu saya kena tolak tu, saya di judge teruk lah. Saya di komen macam-macam. Lepas tu saya terus letak mindset dalam otak saya, fikir macam perempuan semua sama. Perempuan ni memang itulah, perempuan ni memang inilah, macam tu. Sebab lepas tu bila saya menjalani kehidupan biasa, saya tak boleh nak sembang dengan perempuan. Saya macam saya pandang perempuan tu, saya macam perempuan ni tengah judge saya. Setiap kali saya
ada perempuan tegur saya rasa macam perempuan ni mesti nak something daripada saya. Dia rasa macam tak enak badan. Saya rasa macam mesti ada something wrong somewhere. Pasal perempuan je mesti macam tu. Padahal lelaki okey je. Tapi bila dengan perempuan je macam something wrong somewhere. Mesti perempuan ni ada something ni saya kali lalu sebelah perempuan pun, kalau perempuan pandang saya pun mesti fikiran buruk. Jadi saya macam tak rasa tak sedap hati. Saya rasa tak tahulah kenapa. Mungkin pengalaman saya tu yang membiarkan saya ni. Sekarang saya dah trauma dah. Itulah isu saya pada hari ni. Okey, baik. Sekarang saya dah nampak macam mana apa yang Cik Safi ada, apa yang Cik Safi fikir, apa yang Cik Safi rasa dan apa tingkah laku yang Cik Safi buat semasa mengalami masalah tu. Sekarang saya dah faham masalah Cik Safi.